Oh, dah ada diskaun dah. Y16. Dulu tak ada diskaun. Tapi banyak lagi lah yang tak ada owner lagi. Ada diskaun dah sekarang. Dulu harga tinggi gila. Itu kena pergi dulu. Kan nak saya pula. Tak ada pulang ni. Sini macam tak ada. Mana original? Ni original ni. Color beza lah. Kalau berbeza. Tengok panjang dia. Ada beza lah. Lepas tu kedudukan kain dia dengan kain kawan ni. Yang nak rapat-rapat ni renggang kan. Dia betul tu. Yang ni dia lueh, yang ni dia rapat. Tak original. Yang tu bang. Tak jadi macam Walaupun dia pakai 3,000 kilometer. 3,500 kan. 3,500. Dia tak ni noh, dia tak ada berlipat noh. Elok. Tu dia. Beza. Aduh guys, SC Service Center di Gurun pun terkena. Saya terkena sebab bagi oil filter yang lokal, yang bukan original. Tu lah masalah jugalah. Pening kita pun dengan barang-barang fake yang banyak ni. So okey, saya tetap pakai minyak enjin EMOS juga. Kita pakai minyak ni. Ya, dah koyak dah. Kupon. Dia free labor charge je. So kali ni servis di Arau ni saya kena bayar RM36.30. Minyak EMOS 22. Oil filter RM14.30. Labor charge tak ada lah, kita pakai kupon. So dia dah check semua, motor cun tak ada apa-apa masalah yang dihadapi. So far saya berpuas hati lah sebagai pemilik motosikal jenama tempatan. Saya berbangga lah dengan memiliki Z15 GT ni. Sebab jenama tempatan. Dan saya antara pemilik yang ke-318 akan dipanggil juga oleh SC nanti, Service Center, untuk checklist senarai untuk dipanggil semula. So memang saya rasa tak apalah, mereka nak panggil pun panggil lah, kita check motor tak ada masalah apa, sedap naik. Saya tak pakai jugalah minyak enjin Castro tu sebab kena pakai EMOS. Kedai sepi tu dia cakap memang nanti nak claim warranty memang akan menjadi masalah. Ya betul. Saya dulu pun pernah jadi pada Honda PCX saya pakai minyak enjin ibu minyak enjin tak apa-apa tah. Dengar cakap kawan-kawan promote, kita pun pakai. Last-last jadi masalah bunyi road. Bila hantar kepada Bunsiu, dia masuk lab, dia tengok minyak enjin tak ikut spek. Jadi tak boleh claim warranty. Saya terpaksa motor di return, hantar habis duit kedai, habis banyak 1,000 lebih juga masa tu.
Tu saya ada pengalaman tu, jadi saya tak apalah, kita follow up benda yang pernah jadi kat diri saya sendiri. Jadi kita tak nak pisang berbuah 2 kali, kita ikut je sampai 20,000 tu. Nak pakai, lepas pada tu nak pakai minyak apa pun tak kisahlah, tu terpulang pada duit poket masing-masing kan. So alhamdulillah motor tak ada isu apa setakat sekarang, memang sedap bawa. Tu saja nak cakap, paling sedap super moped antara yang sedap moped sebut inilah. Okey guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.